So, bila sebenarnya waktu terbaik nak beli emas, ha? Ramai orang tunggu satu benda. Bila harga paling rendah agaknya. Masalahnya, tak ada siapa yang tahu. Okey, kalau tunggu harga paling murah, sebenarnya hang akan tunggu lama. Dan selalunya, tak beli langsung. Orang yang berjaya simpan emas bukan sebab dia pandai cari timing. Dia berjaya sebab dia konsisten. Dia tak tunggu harga perfect. Dia ikut sistem yang dia dah pilih. Harga turun, dia beli. Harga naik, dia beli. Sebab fokus dia bukan harga. Fokus dia kumpul grand. So jadi waktu terbaik nak beli emas bukan bila harga paling rendah. Waktu terbaik tahu bila? Bila kau dah bermula. Kalau kau masih tunggu masa sesuai, itu sebenarnya alasan semata-mata. Kalau kau nak mula simpan emas dengan cara yang tak bergantung pada timing, DM aku masa. Aku bantu kau set up sistem yang terbaiknya. Assalamualaikum.